Okey, cuba bayangkan semuanya bermula dengan hanya sehelai dokumen undang-undang. Nampak biasa kan? Tapi dari situ ia berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Satu cabaran yang bukan sahaja mempersoalkan dasar sesebuah negara, tapi keseluruhan hala tuju sistem global kita. Jom kita selami pertarungan yang luar biasa ni. Dan inilah persoalan utamanya. Persoalan yang akan kita cuba rungkai. Macam mana satu kes mahkamah oleh seorang individu saja boleh jadi begitu besar sampaikan ia mencabar masa depan kemanusiaan? Macam mana ia boleh mempersoalkan agenda global dan apa maknanya menjadi seorang manusia? Baiklah, jom kita mulakan dari mana semuanya bermula. Daripada percikan api yang menyalakan keseluruhan cerita ini. Ya, semuanya berpunca daripada satu kes mahkamah, seorang warga negara menentang negaranya sendiri. Kisah kita bermula betul-betul di sini dengan notis rayuan yang difailkan pada 28 Mac 2025. Cuba lihat, di satu pihak kita ada seorang warga negara. Di pihak yang lagi satu, seluruh jentera kerajaan Malaysia. Inilah dia detik permulaan bagi satu cabaran undang-undang yang memang luar biasa. Jadi, siapa yang terlibat? Di satu sudut, kita ada Adam bin Ahmad, perayu. Dan di sudut yang lain, bukan seorang, bukan dua, tapi Kerajaan Malaysia, Perdana Menteri dan pelbagai kementerian lain. Dari awal lagi kita dah boleh nampak skala pertarungan ni memang sangat besar. Okey, jadi apa sebenarnya isu utamanya dari segi undang-undang? Sebenarnya, kes ini adalah satu rayuan. Permohonan asal Adam bin Ahmad untuk sesuatu yang dipanggil semakan kehakiman dah pun ditolak oleh Mahkamah Tinggi pada 11 Mac 2025. Apa itu semakan kehakiman? Jom kita tengok. Senang cerita macam ni, semakan kehakiman ni satu cara untuk kita sebagai rakyat minta mahkamah untuk periksa sama ada sesuatu tindakan atau keputusan kerajaan tu sah atau tak di sisi undang-undang. Inilah sebenarnya yang peraya minta. Tapi permintaannya ditolak di peringkat awal, sebab itulah dia buat rayuan. Baiklah, sekarang mari kita lihat skop kes ni. Sebabnya, ia berkembang daripada satu pertikaian undang-undang yang nampak biasa kepada satu cabaran terhadap idea-idea global yang sangat besar dan kompleks. Percayalah, ini bukan sekadar pertikaian undang-undang biasa. Kalau kita tengok rajah yang rumit ni yang diambil dari dokumen kes, perayu sebenarnya sedang melukis satu gambaran yang jauh lebih besar. Hujah mereka, dasar-dasar yang dipertikaikan di Malaysia ni bukannya berdiri sendiri. Mereka mendakwa ia adalah sebahagian daripada satu agenda global yang terancang. Titik utama yang pertama dalam dakwaan ni ialah satu konsep yang dinamakan The Great Reset. Konsep ni dikaitkan dengan Forum Ekonomi Dunia atau WEF. Menurut hujah dalam kes ni, ia bukan sekadar satu dasar biasa, tapi satu pelan induk yang menyeluruh untuk membentuk semula ekonomi dan masyarakat global kita. Dan berkait rapat dengan The Great Reset ialah idea revolusi perindustrian keempat atau 4IR. Kalau kita tengok dari luaran, ia nampak macam pasal teknologi canggih je kan? AI, bioteknologi. Tapi dakwaan dalam kes ni jauh lebih mendalam. Mereka kata teknologi ni sebenarnya bertujuan untuk mengubah sifat asas kemanusiaan itu sendiri. Dan untuk menguatkan lagi hujah mereka, dokumen kes ni memetik kata-kata pengasas WEF sendiri, Klaus Schwab. Dengar ni. Revolusi perindustrian keempat akan mengubah bukan sahaja apa yang kita lakukan, tetapi juga siapa diri kita. Petikan inilah yang menjadi nadi hujah mereka, bahawa agenda ini bukan setakat soal kemajuan, tapi soal mengubah kita secara asasnya. Ini membawa kita kepada apa yang didakwa oleh dokumen kes sebagai matlamat akhir, iaitu transhumanism. Menurut mereka, ini adalah satu ideologi yang bermatlamat untuk menggunakan teknologi untuk mengubah kita daripada Homo sapiens kepada satu entiti biodigital yang baharu. Pada dasarnya, ia adalah untuk mentakrifkan semula erti menjadi seorang manusia. Jadi, persoalannya, kenapa tindakan undang-undang ni diambil sekarang? Kenapa pada waktu ni? Menurut dokumen kes, semuanya berpunca daripada satu laporan Kongres Amerika Syarikat pada penghujung Disember 2024. Laporan inilah hujah mereka yang memberi bukti yang diperlukan untuk mencabar kerajaan. Beberapa hari selepas laporan itu keluar, kes ini pun difailkan. Okey, kita dah faham skop dakwaan yang begitu luas. Sekarang, mari kita fokus pada strateginya pula. Strategi yang sangat unik yang menjadi nadi kepada keseluruhan cabaran undang-undang ini. Jadi, macam mana seorang warga negara biasa nak cabar keseluruhan jentera kerajaan? Hujah mereka bersandarkan pada satu idea tunggal yang sangat-sangat berkuasa, sumpah jawatan. Logik di sebalik hujah mereka boleh dipecahkan macam ni. Langkah pertama,
Semua pemimpin angkat sumpah untuk pertahankan perlembagaan. Langkah kedua, pihak perayu mendakwa sumpah ini telah dimungkiri apabila pemimpin melaksanakan dasar-dasar yang terikat dengan 4IR dan Great Reset. Langkah ketiga, pelanggaran sumpah ini, kata mereka, membatalkan hak pemimpin untuk memerintah. Dan apa kesannya? Langkah keempat, semua dasar yang mereka buat secara automatik menjadi tidak sah. Dan biar saya perjelaskan, tuduhan ini bukan ditujukan pada seorang dua ahli politik sahaja. Tak, hujah mereka mendakwa ada kegagalan sistemik yang melibatkan semua cabang kerajaan daripada Perdana Menteri, Menteri Kabinet, sehinggalah kepada Peguam Negara dan juga para hakim. Dan ini membawa kita kepada bahagian terakhir dan mungkin yang paling bersifat falsafah dalam cabaran ini. Satu pertarungan mengenai makna sebenar, kuasa itu sendiri. Hujah dalam kes ni sebenarnya membezakan dua jenis kuasa. Di satu pihak, kita ada actus reus atau kuasa fizikal. Maksudnya, kerajaan masih kawal bangunan, polis, infrastruktur, mereka ada keupayaan untuk menguatkuasakan undang-undang. Tapi di pihak lagi satu, ada mens rea, hak moral untuk memerintah. Hujah kes ini ialah dengan memungkiri sumpah, kerajaan mungkin masih ada kuasa fizikal, tapi mereka dah hilang kewibawaan atau hak moral untuk mencipta undang-undang tersebut. Jadi, kesimpulan akhir daripada rantaian hujah ni memang agak radikal. Ia menyatakan bahawa bila pemimpin mungkir sumpah, bila amanah itu dilanggar, kedaulatan atau kuasa sebenar tak hilang. Sebaliknya, ia kembali kepada sumber asalnya, iaitu rakyat. Dan semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu persoalan yang cukup mendalam untuk direnungkan. Dalam dunia yang serba kompleks dan saling berhubung kait hari ini, dari mana sebenarnya datangnya kuasa yang sebenar? Adakah ia datang dari institusi-institusi besar? Atau adakah ia sebenarnya sentiasa berada di tangan rakyat? Kes ini sekurang-kurangnya memaksa kita untuk berfikir tentang jawapannya.